Sepak takraw adalah fenomena terdekat realiti sebenar yang betul-betul macam cerita kungfu. Tak, bukan yang mabuk-mabuk tu haram. Yang terbang sana sini berpusing-pusing menyerang musuh. Dalam permainan sepak takraw pula, pemain takraw dia terbang sana sini berpusing-pusing menyepak bola takraw. I don't know what CPAC takraw is. It's like martial arts ballet in the air with the feet. It's the best game ever. I don't know why we're not doing it. Kalau dalam permainan bola sepak yang lebih popular, sepakan gunting ni, dia mungkin berlaku sekali dua kali dalam satu perlawanan. Itu pun penonton akan punya teruja. Dalam permainan sepak takraw, sepakan somersault ini berlaku berpuluh-puluh kali dalam satu perlawanan. Penonton nak teruja pun dah penat dah. Jadinya sampai sekarang lagi kita masih tertanya-tanya kenapalah game ni tak masuk-masuk Olimpik. Aku rasa lagi best dari golf. Oh, that can't be good. Of course it can't help matters that his personal life is in shambles. Aku kecam golf ni tak apa sebab abang aku presiden kelab golf. Makanya juga sepak takraw adalah satu permainan yang perlukan kelincahan dan skill yang sangat tinggi untuk dimainkan pada tahap tertinggi. Terutama yang melibatkan elemen penting dalam permainan takraw ini iaitu servis oleh tekong. Oh, cantik! Yang memang aku tak boleh buat. Jangan minta aku demo. Kalau hari tu servis badminton aku boleh lagi lah demo. Servis takraw ni memang jangan haraplah aku dah tua nanti patah riuk tulang belakang aku. Oh, dan permainan takraw ni dia berbeza dengan badminton sebab banyak mata yang diperoleh dalam takraw hanya daripada servis tekong saja. Berbeza dengan badminton sebab hampir setiap kali selepas servis, permainan masih diteruskan. Tekong yang handal boleh libas punyalah kuat sampai pihak lawan tak sempat nak buat apa-apa. Untuk hasilkan servis laju yang berdentum, abang dan kakak sains sukan ni temuilah beberapa faktor yang penting. Yang pertama yang paling penting adalah kuasa kekuatan otot kaki. Otot yang kuat boleh hasilkan gerakan letupan. Daya dari otot memecut kaki dengan sangat cepat daripada kedudukan asalnya yang tak bergerak. Jadi bila kaki menyentuh bola, ia menyalurkan tenaga pergerakan yang sangat tinggi kepada bola untuk bola itu pula memecut laju. Dan harapnya dia tibai pihak lawan lah dan bukannya jaring, apatah lagi penonton sakit. Selain tu ada faktor lain. Untuk buat bola servis laju, rupa-rupanya kangkangan kaki waktu ambil kuda-kuda tu kena cukup besar supaya kaki dapat berayun lagi jauh. Makanya nak jadi hebat dalam sukan, sado je tak cukup bang. Itulah gunanya sains sukan yang korang dok benci sangat waktu kelas pendidikan jasmani tu. Sebab waktu PJ je tak nak pegang buku, nak pergi main bola sampai ke PAM satu kelas sampai ke petang. Jadi nampaknya nak servis dengan laju macam bergantung sepenuhnya kepada kemahiran tekong tu lah, ya tak? Okey, tapi kenapa nak bola laju? Why? What do you mean, why? Yelah, sebab bola laju lagi susah nak balas lah kan, tapi kenapa? Sebabnya bila mata kita tengok sesuatu, sebenarnya akan ambil masa untuk signal daripada mata sampai ke otak dalam lebih kurang 70 milisaat. Lepas tu otak kita proses apa yang tengah berlaku pun ambil masa juga 13 ke 70 milisaat. Bila otak kita dah woke, dia dah sedar, dia pun pergi hantar signal ke otot-otot kita, maka kita akan ambil masa untuk bertindak balas dalam 250 saat. Jadinya sepanjang proses daripada mata sampai ke otak sampai ke otot tu, kalau bola tu dia bergerak dengan laju, katakan 80 km sejam kan, waktu musuh kita baru nak bertindak, baru nak gerak otot, bola tu dah bergerak jauh dah 5.5 meter. Tak dan nak buat apa, tahu-tahu bola dah kena lantai. Sebab itulah serve yang laju biasanya lagi bagus. Tapi ada satu lagi sebab yang istimewa. Rupa-rupanya bola takraw ni bila dia bergerak laju, dia akan bergoyang-goyang. Jadi lagi susah nak agak pergerakan dia. Dan sifat istimewa ni dia datang daripada ciri-ciri bola takraw ni yang unik. Bola takraw berbeza dengan bola-bola sukan yang lain. Dulunya dia diperbuat daripada rotan, tapi kemudian pembuatannya ditukar kepada plastik.
Rotan keras sangat kot sebab takut lama-lama game sepak takraw ni jadi macam Squid Game. Aku tak tengok Squid Game. Disebabkan material bola takraw itu sendiri adalah keras, jadi dalam dia tak perlukan angin untuk mengekalkan bentuk bulat dia. Maka reka bentuk bola ini boleh dibuat ada lubang. Ada 12 lubang semuanya dan pada permukaan ada 20 tempat temu jalur plastik. Ini menjadikan geometri bola takraw ini kompleks. Pengkaji kemudian temui sesuatu yang sangat menarik berkaitan bola takraw, iaitu rupa-rupanya ada cara untuk kita hack pergerakan bola takraw ni. Pengkaji laksanakan analisis yang orang tepuh bagi nama analisis CFD, Computational Fluid Dynamics. Bak kata pakcik jual keropok leko tepi bulatan batu 6 tepung. Iaitu dengan menggunakan komputer, mereka mensimulasikan angin yang menghentam bola takraw ini yang bergerak laju. Didapati di bahagian tengah bola rupa-rupanya adalah kawasan yang paling banyak alami daya heretan. Daya heretan inilah yang memperlahankan bola. Jadi kalau kita nak bola ni laju, kita nak kurangkan daya heretan. Kawasan tengah-tengah bola adalah yang paling banyak mengalami daya heretan sebab iyalah kawasan tu yang paling kuat dipukul angin. Tapi kemudian pengkaji menemui sesuatu yang mengejutkan. Bila mereka ubah posisi bola supaya lubang tu di tengah-tengah, bola bergerak paling laju. Sebabnya daya heretan bola tu sekarang berkurang dengan sangat drastik bila udara masuk dalam lubang. Wow, jadinya inilah cara tergila untuk kita hack permainan sepak takraw supaya kita menjadi juara dunia. Say that again. Itu tajuk video ni. Iaitu simple je. Bila Tekong ambil servis, dia kena pastikan dia sepak bola supaya lubang tu berada di tengah-tengah pergerakan bola. Jadi macam itulah bola tu dapat mencapai kelajuan maksimum terkulat-kulat musuh nak balas. Oh, power gila teknik ni. Boleh lantik aku jadi jurulatih sepak takraw. Apa? Sangat susah nak kawal putaran bola waktu baling dengan waktu sepak supaya bila kita sepak tu lubang sentiasa berada di tengah-tengah pergerakan, dan lepas sepak bola akan sentiasa berpusing-pusing jadi lubang tak sentiasa berada di tengah-tengah. Itu bukan kerja aku. Kerja aku cuma buat video bagi idea macam mana kita nak maksimumkan kelajuan bola. Macam mana nak sepak tu. Video saya tak habis dah. Bye, Assalamualaikum.